Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak kongsikan satu barang yang wajib ada untuk setiap wanita. Terutamanya kita yang nak jaga diri, jaga aura dan nak hati sentiasa tenang. Ni dia Salbah Bidaura. Mesti ramai dah tahu kan garam ni adalah raja segala pencuci. Tapi yang ni istimewa sebab dia dah campur dengan ramuan macam Himalayan salt, Bidaura oil and black kemuning. Maafkan saya tadi. Khas untuk bersihkan diri dan aura kita sepenuhnya. Okey, fungsi utama dia buang segala tenaga negatif, rasa berat badan, rasa penat yang tak hilang-hilang, pandangan jahat, gangguan halus dan segala kotoran yang melekat kat badan kita. Macam kita cuci baju kotor kan? Kalau nak pakai baju cantik, kena cuci baju lama dulu. Begitulah juga dengan diri kita. Nak aura cantik, nak seri muka, nak orang suka, kita kena cuci diri dulu. Okey, cara guna pula sangat mudah. Basahkan badan, ambil garam ni secukupnya, usap perlahan dari kepala sampai ke kaki. Lebihkan kat dada, belakang badan dan leher. Sebab kat situ paling banyak tenaga buruk melekat. Lepas tu bilas bersih dengan air biasa. Tapi dekat sini kan, korang boleh tengok sendiri. Dia kata mulakan dengan bismillah, selawat dan set positive intention. Ambil 3 sudu air suam, lepas tu bilas dan relax. Waktu terbaik nak guna ni bila? Buat 3 kali seminggu.